Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi Daily Outlook kita untuk hari ni. Hari ni hari Khamis 1 Ramadan. Tahun berapa Aida lupa dah. Tahun Hijrah Aida lupa dah. Nampak sangat aku ni tak Islamik sangat kan. Tak tahu tahun Hijrah berapa. Siapa-siapa dah ni boleh komen. Tahun ni berapa? 14 berapa? 1421. Kan. Okay guys, so thank you very much sebab join kita punya live kita. So macam biasa, Ai akan try untuk buat daily outlook kita, boleh dikatakan almost every day lah kan. Tapi macam biasalah, kadang-kadang ada masa yang kita busy, ada masa yang Ai balik kampung. Macam hari Isnin sampai hari Rabu hari ini Isnin sampai hari Rabu kita tak live kan, sebab apa? Ai balik kampung kan. Tapi jangan risau, kalau Ai balik kampung sekalipun, Ai keep on update korang berkenaan dengan strategi low risk setup yang Ai boleh share dengan korang dekat dalam kita punya channel Rumah Biru kita. So siapa yang ada dalam ni yang rasa macam nak mengikuti jejak langkah trading Ai kan, journey trading Ai, dan juga nak tahu strategi yang Ai gunakan dekat dalam trading Ai, bolehlah kan bergabung di dalam Rumah Biru Ai kan. Okay, link ada dekat bio macam biasalah kan. Sekarang ni TikTok kita tak boleh nak cakap sangat-sangat lah. Dia terus letak kita under violation, nanti kita tak nak jadi macam tu. Okay guys, so ni ada, belum apa-apa lagi dah ada persoalan ni. Haman Hamin tanya ni time frame berapa. Okay, yang ini sebenarnya tadi Ai ada ambil buy Ai ada ambil buy tadi, tapi yang ni adalah buy yang berisiko sikit lah, high risk buy sikit. Dan dia dah jalan lebih daripada 300 pip dah lah kan. 300 pip dah jalan 300 pip dah. Tapi yang ini high risk, so Ai gunakan akaun perang lah. Ai tak gunakan akaun prop Ai kan. Ai gunakan akaun perang. So nampak gayanya macam dia nak ke sana lah, dia nak ke atas tu semula. Hamad Amin cakap ada order block atas tu kalau tengok M15. M15 terlalu kecil untuk saya tengok Hamad Amin. Saya minta maaf. Kalau saya untuk direction, saya suka tengok H1 dan ke atas saja. Saya tak tengok M15. M15 ni lebih kepada saya punya entry sebenarnya. Jadi sebenarnya kenapa dia naik daripada atas ni, saya punya analisis ialah dia naik daripada fair value gap sebenarnya. Sekejap, saya turun time frame sekejap. Mana aku nak tukar time frame ni? Sekejap. Macam mana nak tukar time frame ni? Ini ke? Baik. Tak boleh tukar time frame pula yang ini. Sekejap lah, biar I tukar dekat chart yang lain lah. Biar I tukar dekat chart yang lain. Ke nak tengok yang ini juga? Sekejap Kenapa tiba-tiba tak boleh tukar time frame ni? Sekejap. Sekejap I besarkan sikit. Okay, kat sini punya. Okay, so kalau korang tengok tadi dekat H4, sekejap I kecilkan balik supaya korang boleh nampak balik. Okay, actually tadi
Kenapa I buy tadi? Sebab price ni dia terkena dengan bullish fair value gap dekat sini. That's why I buy. Tapi ini adalah high risk Ini adalah high risk. Jangan ikut sebab ini adalah high risk. I pun gunakan akaun perang ni. I tak guna akaun betul. I guna akaun perang. So benda-benda setup-setup yang high risk I akan guna akaun perang sahaja. Setup-setup yang low risk baru I letak dekat dalam I punya prop firm I. So inilah dia fair value gap bullish yang tadi I aim untuk I buy daripada sini, dan dia bersifat H4 bukan M15 M15 tu dia terlalu kecil lah kan. Dan of course seperti yang kita tahu, kalau kita tengok pergerakan pada higher time frame, yang lower time frame ni memang akan kena libas punya dengan pergerakan lower time frame. Jadi kalau kamu terlalu fokus pada M15 for example kan, kamu tak cakna dengan pergerakan pada higher time frame, itu yang jadi masalah tu. Itu yang jadi masalah, price tu libas korang punya entry sebab korang tak tengok pada higher time frame. Always refer pada higher time frame sebelum entry. At least satu time frame ke atas. For example, kalau korang nak entry kat M15, check lah H1 dulu, check lah H4, tengok macam mana, ada apa dekat H4 kan, macam tu. Adakah H4 tu bullish, adakah H4 tu bearish, adakah H1 tu bullish, adakah H1 tu bearish, then baru korang decide lah untuk korang entry. Kalau case macam ni kan, there is a possibility sebab dia dah close bullish dah kat sini, nampak dia dah buat bullish engulfing kat sini, there is a possibility yang dia akan retrace sikit dan baru dia naik lagi semula ke atas, macam tu pun boleh jadi juga kan. Pun boleh jadi juga. Dan dia retrace tu maybe sebab dia terkena dengan M15 brother Haman Hamin tadi kan. Dia terkena dengan M15 brother Haman Hamin tadi. So that's why lah liquidity ni guys, kalau korang faham berkenaan dengan liquidity dan macam mana korang boleh detect liquidity yang ada dekat dalam chart korang punya trading korang akan jadi lagi senang. Sangat-sangat senang trading korang. Korang akan nampak pergerakan tu, bukan je korang akan nampak arah, korang akan nampak kenapa dia terpantul kat situ. Kenapa dia berpusing dekat situ? Kenapa dia buat retracement dekat situ? Kenapa dia tak buat retracement ke atas? Kenapa dia kat sini yang dia nak buat retracement? So benda-benda macam ni dia ada kaitan dengan liquidity. So that's why lah I always dulu, even though dulu bila I newbie, I start dengan support resistance, supply and demand kan. I rasa macam ada something missing lah dalam I punya trading, menyebabkan I macam tak berapa nak profitable sangat lah last time lah. So dan missing pieces tu adalah liquidity lah, liquidity concept. Dan I belajar liquidity concept daripada seorang cikgu yang sangat-sangat hebat. Okay, dia bukan orang Malaysia by the way, dia orang luar. Dan alhamdulillah itulah missing pieces yang I tercari-cari dalam I punya trading, dan dia membuatkan I dapat melihat chart ni dengan lebih, orang kata lebih secara holistik, dan dapat melihat chart ni dengan lebih tepat, dan dapat menganggarkan mana yang dia boleh pergi. Dia boleh pergi sini, dia akan pantul kat sini, dia akan pantul kat sini. Kita dah boleh agakkan benda tu kan. Bila kita dah boleh agak benda tu, trading kita akan jadi senang. Tapi always mengamalkan money management dan risk management yang bagus. Jangan orang kata sekadar orang kata entry tapi tak jaga for example full margin ke kan, entry layer tak kira berapa layer tu semua, tak jaga risk management, money management. Because at the end of the day guys, terus terang I cakap yang menyebabkan I dapat lepas prop firm yang belakang-belakang ni semua, ini semua adalah disebabkan money management dan risk management yang baik. Itu saja. Dan kalau korang nak grow account korang, dalam ini kita cakap pasal long term kita bukan cakap pasal short term. Short term tu mungkin kalau hari ni korang pergi tekan full margin, korang boleh dapat, let's say boleh flip account bagai kan, dengan satu setup yang korang rasa macam itulah setup yang terbaik kan. Tapi itu hanyalah short term punya sukses. Kita nak cakap pasal long term sukses. Macam mana korang nak sustain korang punya account korang tu for quite long, for a long distance of trading. Kita tak nak cakap trading malam ni je. Janganlah korang cakap pasal full margin hari ni jadi, esok tak jadi. Kan hari ni flip account, esok MC. Kita tak nak macam tu. Kita nak kalau boleh, even though kita dapat grow yang kecil-kecil, tapi grow kita tu sustain. Grow kita tu sustain. I selalu cakap dengan student-student I yang I sendiri tak suka kepada durian runtuh. I tak suka kepada durian runtuh. Contoh kalau even dalam korang kalau korang dapat durian runtuh, sebab I pernah satu masa I dapat durian runtuh, tapi kalau kita tak maintain, kita tak manage kita punya financial kita dengan betul, durian runtuh besar macam mana sekalipun dia akan habis juga.
Dia akan habis juga. So at the end of the day, I lagi prefer a stream of income. Dia macam dia datang, even though dia datang dalam keadaan kecil, kan, kecil, tapi dia datang berterusan macam sungai datang kan, dia mengalir macam tu. Itu lagi pada pendapat I lagi I suka lah, lagi I suka berbanding dengan berbanding dengan durian runtuh. Durian runtuh yang tu. Sebab apa guys? Ni ada 280 mata memandang ni. Okay, korang pergi tengok dekat luar sana lah. Kebanyakannya antara yang benda yang popular benda yang popular terjadilah antaranya pada football player. Korang pernah tengok tak football player kan, masa dia tengah prime, masa dia tengah hebat kan, gaji dia besar, naik kereta besar, BMW bagai-bagai semua kan. Bini pun cantik kan, dapat kahwin dengan selebriti, dapat kahwin dengan pramugari kan. Dia time tu gaji dia besar dan dia macam bermewah-mewah lah dengan kehidupan dia kan. Tiba masa di mana kaki dia dah tak boleh tendang lagi dah kan. Bila tiba masa kaki dia dah tak boleh tendang lagi bola tu, dan gaji dia dah tak sebanyak gaji yang masa dia tengah prime kan, dulu-dulu kan. So korang akan nampak dia akan start decline. Bila dia start decline, ini kita cakap pasal man to man talk ni, lelaki ke lelaki lah, breadwinner ke breadwinner yang lain. Okay, bila korang nampak tak kat luar sana ramai orang kan, especially macam selebriti ataupun football player, bila dia dah down bini pun lari kan, kereta pun dah kena tarik apa semua kan. So itu antara sebab-sebab di mana bila kita dapat durian runtuh, kita tak manage kita punya finance kita dengan betul-betul. Kita tak manage finance kita betul-betul. That's why korang tak pernah nampak I tunjuk kereta mewah. Korang tak pernah nampak I tunjuk rumah mewah. Korang tak pernah nampak I tunjuk kemewahan, duit berkepuk-kepuk. I tak tunjuk benda-benda tu semua. Sebab apa? I punya style dalam I trading ni, profit yang I dapat daripada trading ni, I punya target I ialah I nak membeli kehidupan. Benda ni Hanzo ada cakap tau. Hanzo pernah cakap dalam dia punya live dia sebelum ni kan. Membeli kehidupan ni macam mana? Okey, dia macam ni. Contoh kalau korang dapat 100,000 kan, dengan perbelanjaan yang sama, berapa tahun korang tak payah bekerja, tapi korang boleh orang kata sustain dengan 100,000 tu. Itu namanya membeli kehidupan ke hadapan. Macam tu. Membeli kehidupan ke hadapan. So korang tak, maknanya kita tak beli kereta mahal, kita tak orang kata tak beli barang-barang mahal, tapi kita nak membeli masa depan. Kita nak membeli membeli kehidupan kita beberapa tahun hadapan dengan sustain, dengan orang kata kekalkan perbelanjaan yang sama macam tu. Itu target I sebenarnya kan. Sebab apa? Sampai bila nak kerja kan, macam tu lah. Sampai bila nak kerja, ada masa yang kita nak relax juga. Life ni bukan sekadar orang kata nak kerja 9-5 je kan. Korang tak stres ke kadang-kadang pergi kerja kan, bangun-bangun pagi kan, korang belum rasa nak bangun lagi tapi korang terpaksa bangun disebabkan nak pergi kerja kan. Disebabkan nak pergi kerja, dan korang kena duduk kat kerusi tu daripada pukul 9 sampai 5 petang, and then after that balik bersama-sama dengan orang lain. I tak rasa benda tu macam something yang enjoying in life lah kan. I tak rasa benda tu something yang enjoying in life, because I rasa yang life ni lebih banyak benda yang kita boleh enjoy lagi. Contohnya masa dengan anak, masa dengan isteri, contoh kita boleh berjalan-jalan tengok negara orang lain, benda-benda macam tu kan. Kadang-kadang ramai orang dekat luar sana yang terpaksa bekerja sebab dia ada hutang. Dia ada banyak hutang. For example, hutang yang paling orang kata paling basic, hutang yang paling pertama sekali korang akan dapat adalah PTPTN. PTPTN. Itu hutang yang paling pertama sekali, yang paling liat sekali kita nak bayar. Kan? Betul tak? Kan? So, bayangkan korang masuk ke dalam alam pekerjaan dalam keadaan berhutang, dan korang terpaksa bekerja disebabkan oleh hutang tu. Dia seolah-olah macam korang ni macam terbelenggu dengan something tau. Terbelenggu dengan hidup korang ni macam seolah-olah macam dalam satu sangkar.
korang bebas bergerak, tapi sebenarnya korang dalam satu sangkar macam tu. That's why I pilih untuk orang kata apa, tak ke arah macam tu lah. Tak ke arah apa bermewah-mewah. I lebih kepada nak orang kata apa, profit-profit yang I dapat daripada trading I ni, I nak macam kekalkan kehidupan yang sama, tapi I nak membeli masa hadapan. Maknanya dengan duit yang aku ada sekarang ni, berapa tahun aku boleh tanpa bekerja, berapa tahun aku boleh hidup. For example, lagi 10 tahun macam tu. Macam tu kan. Lagi 10 tahun. So maknanya, dengan apa yang duit yang ada ni, 10 tahun tak kerja pun tak ada hal. Tak ada masalah. InsyaAllah tak akan putus apa, tak akan putus makan. InsyaAllah tak akan, anak bini tak akan putus makan. InsyaAllah tak merana lah, orang kata kan, tak merana lah. Tapi kita tak bermewah-mewah. Itu I punya ni lah. Itu I punya cara I. Okay, ni I baca sikit komen ni. Sell dekat mana? Kejap lagi kita akan masuk bahagian daily outlook kita. Sabar jap. Fari Wilson pernah pakai instant fund. Saya tak pernah trade instant fund Saya tak pernah trade instant fund. Instant punya prop firm ni, contoh macam I perasan banyak prop firm yang dia offer instant funding. Tapi dia punya syarat dia gila babai guys. Syarat dia gila babai. Antara syarat yang I rasa sangat gila babai dalam tu, yang I rasa macam tak masuk akal, adalah apa yang kita panggil sebagai trailing drawdown. Pernah dengar tak? Siapa yang trade prop firm dalam ni mungkin pernah dengar lah berkenaan dengan trailing drawdown. Trailing drawdown ni, ini memang gila. Ini memang gila because trailing drawdown ni dia memang jahat gila guys. Dia kalau contoh kalau kita trade dekat prop firm yang tak ada trailing drawdown, bila kita dah profit tu akan jadi kita punya buffer tau. So maknanya kita punya drawdown kita dah jadi besar. Kita ada banyak ruang untuk kita melakukan kesilapan. Buffer tu akan menyebabkan akaun kita kita banyak peluang untuk melakukan kesilapan lah. Maknanya kalau kita kena SL sekejap sana sini pun, buffer tu boleh cover balik kita punya SL kita tu. Kita tak terus masuk dalam negatif. Kita tak masuk dalam drawdown. Tapi trailing drawdown ni dia punya jahat dia. Dia punya jahat dia ialah setiap kali akaun korang naik kan, maknanya equity korang naik, drawdown tu sama-sama ikut macam ni. Dia sama-sama ikut. Macam ni kan. Bila profit korang naik, drawdown korang ikut. Naik, drawdown korang ikut. Jadi bila tiba satu masa dan benda ni berlaku dekat AI juga kadang-kadang korang ada losing streak. Let's say 2 ke 3 losing streak kan. Korang punya equity akan jatuh dan terkena dekat trailing drawdown ni. Trailing drawdown ni sangat-sangat orang kata bahaya. Dan benda ni sangat-sangat digunakan dalam instant funding punya account lah. So that's why I tak suka sangat instant funding punya account. I lebih suka trade account yang macam contoh macam contoh macam yang dua, yang klasiknya lah, two step challenge lah. Tapi sekarang ni even FTMO pun, I nak kena block something. Okay. Even FTMO pun dia dah buat one step dah dan dia tak ada trailing drawdown. Itu yang bagusnya FTMO. Kalau korang nak try boleh try lah nanti kan. Tapi ini bukan niat I untuk nak recommend apa-apa prop firm I tak recommend apa-apa prop firm. Just I bercakap atas dasar orang kata apa, pengalaman sendirilah. Bergelar prop firm trader kan. Banyak-banyak macam ni, banyak-banyak prop firm yang I guna kat sini. Macam tu lah. Okay. So CMP dominant break cakap gold mula mendaki. Ini kali ke 5800 zone kembali. Info dari aku. Okay. Thank you very much info CMP dominant. Pak Doi cakap, ya durian runtuh kejap je habis. Ya betul. I pernah pernah sekali dapat durian runtuh. Quite banyak juga. Dan I perasan tanpa orang kata financial management yang baik, sekejap je habis duit tu. Kita quit sikit, kita kaya sikit kan habis. Kan habis macam tu. Just do it cakap setup tu macam mana bang? Oh, setup fair value gap je sebenarnya. Dekat sini je. Tadi. Dekat sini. Sekejap air besar sikit. Dekat sini tadi, kan, sini yang merah ni, tadi I nampak ada fair value gap. Dan bila I tengok price ni turun dan I nampak ada reaction daripada sini, that's why I masuk buy lah, sebab I nampak ada reaction. Kalau dia tak ada reaction daripada sini, I takkan masuk buy tadi. Tapi ini adalah high risk sebab hari ni punya buyers lain Hari ni punya buyers lain guys.
So, kita kejap lagi kita akan masuk berkenaan dengan hari ni punya strategi. Ini high risk punya setup. So, jangan ikut. Alright? Jangan ikut. Okay? Muhammad Ikhlas cakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Ikhlas. Ni student saya ni. Muhammad Ikhlas ni. Neslo 03 cakap, bang, tu pakai skrip EA, PNL, ada kat MQL market tak? Yang ni ke? Aduh, dekat rumah Ayi ni kan, ada orang tengah buat construction tau. Kalau korang dengar benda-benda bising-bising, orang tengah potong-potong besi kan. Korang abaikanlah bunyi macam tu. Ni ke? Korang cakap pasal benda ni ke? Yang ini? Ini EA ini kita panggil sebagai robot lah. Tapi dia bukan robot untuk kita trade. Ni robot macam contoh macam dia boleh auto break even kan untuk kita kan. Dia boleh tolong macam auto trailing kan untuk kita, for example lah stop level macam tu. Tapi I tak guna pun dalam trade yang kali ni. Okay. Sorry kalau bising sikit guys. Sebab ada orang tengah buat construction kat tingkat atas lah. Okay. So, ni ada tanya ni, abang apa hukum dan main benda ni abang dalam hukum Islam? Maaf saya just bertanya. Saya bukan orang yang bagus untuk jawab soalan berkenaan dengan hukum hakam ni. Saya akan ignore soalan macam ni, saya minta maaf. Sini kan ada tanya MT5 ke tu bang? Ya, MT5. Z cakap susah nak grow account 50k, sekarang dah lost 2k. Ada balance 3k USD nak capai max DD. Kalau kamu susah nak grow account, cuba untuk tukar kamu punya money management kamu. Sebab bila kamu cakap kamu susah nak grow account dan daripada 50k ni kamu dah lost sampai 2k ni, maknanya kamu punya risk per trade kamu terlalu besar ni. Jadi kamu kena tengok balik benda tu. Mungkin kurangkan sikit risiko kamu yang kamu risikokan setiap trade kamu tu. Okay? Nak tahu berkenaan dengan money management ni, bolehlah nanti join Ayi punya group coaching bulan Mac ni, tak lama lagi nak buka kan. Ataupun korang boleh masuk dekat dalam YT Ayi. Dekat dalam YT Ayi ada satu video yang Ayi buat berkenaan dengan money management. Boleh try untuk tengok dan hadamkan benda tu. Macam mana money management yang Ayi gunakan, dan money management itulah yang Ayi bawa ke prop firm. Yang boleh menyebabkan Ayi lepas prop firm dekat belakang-belakang ni. Benda yang sama je. Okay, Ayi share secara percuma je untuk korang. Korang boleh tengok dekat situ. Okay. Z cakap macam mana nak grow account. Tadi Ayi dah reply dah. Kan. Haman Hamin cakap Hanzo dah tak trade ke? Saya tak pastilah. Saya tak mengikuti sangat dia. Walaupun dia salah seorang daripada idola Ayi, tapi hari tu dia ada cakap something yang Ayi rasa macam tak berapa nak best sikit. Jadi Ayi macam dah tak follow dia lah kan. Sebab kadang-kadang ada manusia ni, bila dia dah sampai ke satu tahap, dia dah macam dia dah jadi kerek sikit tau. Kan? Dia dah jadi kerek sikit. So, bila orang dah cakap benda-benda kerek ni, kita malas lah nak follow lagi lah kan. Zal Trader 101 cakap, betul Bang Ayi. Ini berkenaan dengan yang durian untur tadi tu ke? Kan? Sini kan ada cakap Haman Hamin, ada je. Mr. Shadow, sini kan ada, biarlah rahsia. Mr. Shadow gelak. Haman Hamin cakap Hanzo pencetus trader sesuatu ketika dulu. Ya betul. Dia juga antara seorang yang mencetus Ayi punya Ayi punya semangat untuk trading jugalah. Kan. Tapi Ayi macam bila dia dah start kerek-kerek tu, Ayi malas nak follow sangat lah. Kan. Mr. Ridwan cakap trailing drawdown. Ya betul. Trailing drawdown ni jahat Busy kerja cakap Ayi still funded sampai sekarang ke? Still funded. So korang kalau korang nak macam kadang-kadang ada orang dia jadi funded trader, dia just funded sekali and then after that dia dah tak boleh nak funded lagi dah. Kan? Tapi Ayi funded ni bukan nak kerek lah. Ini bukan nak kerek lah kan. Ayi funded tapi Ayi boleh kekal funded. Itu yang kadang-kadang susah sikit tu. Ramai je orang kat luar sana yang boleh jadi boleh dapat funded account. Maknanya dia boleh lepas challenge tu. Tapi tak ramai orang yang boleh kekal jadi funded trader. Itu yang masalah tu. Sebab tapi cuba korang fikir, kalau korang ada satu rumus yang orang kata boleh lepas satu challenge, rumus yang sama sepatutnya boleh lepas challenge-challenge yang lain. Tak kisahlah dia punya size dia 100k punya account ke, 200k punya account ke, 1 juta k punya account ke.
Kan? Sepatutnya korang dah ada satu rumus yang sama je. Korang boleh pass ke semua ni. Ni, semua-semua ni. Semua-semua ni, I pass menggunakan rumus yang sama je. Kan? Menggunakan resepi yang sama je. So, kalau korang hanya boleh pass sekali, and then after that, tak boleh nak pass for the next time, for the next 2 times, for the next 3 times. So, there's something wrong dengan korang punya resepi. Cuba try untuk kaji balik. Apa kesalahan korang? Dalam korang punya resepi untuk korang pass prop firm korang tu, so that the next time korang masuk dalam trading pun bila next time korang ambil prop firm challenge pun korang boleh pass dengan menggunakan rumus yang sama, dengan menggunakan resepi yang sama, macam tu. So itu je, I guna benda yang sama, dan benda yang sama jugalah I guna dekat account 100k, benda yang sama juga I guna kat account 200k dan lain-lain. Dah sikit lagi nak kena TP ni. I harap korang boleh nampak lah kan, ni 400 pip dah gerak dah ni. Masuk lot 0.11 je. 400 pip dah gerak dah. Kita bukan 20k 20 pip set break even kan. Kita bukan 30 pip set break even. Kita bukan macam tu guys. Kita ada cara kita di mana kita tahu sampai mana price tu boleh pergi. Itu yang kita akan belajar dalam kita punya group coaching, personal coaching. Dan I pastilah dalam ni mesti ada student-student I yang I dah ajar benda ni. Dan mungkin diorang pun dah mengamalkan benda ni. Dan ada yang dah dapat grow sampai ribuan pips. Ada 5,000 pips dapat grow, dapat hold 5,000 pips menggunakan cara yang sama. So, join lah kita punya group coaching kita. Tapi belum start lagi lah dalam hujung bulan ni nanti kita akan buka lah. Lebih kurang dalam 25-26 hari bulan ni kita akan buka untuk March intake. Mula-mula I fikir I tak nak buka untuk March. Tapi masalahnya ialah bila I tak buka untuk March, ramai pula lah yang bertanya, cikgu kenapa tak buka untuk March? Saya dah kumpul duit ni kan, nak join apa semua kan. So sebab kenapa I tak nak buka untuk March, sebab bulan March kita ada raya guys. Itu yang I macam tak nak buka. Tapi adalah seorang student ni, bukan student, adalah seorang follower ni yang dia memang nak join sangat. So dia cakap lah, cikgu, walaupun bulan Mac ni ada raya, kita compresskanlah kelas kita tu. Maknanya kita ambil 1 minggu yang kita memang betul-betul tak busy. 1 minggu tu kita buat 3 kelas. Macam tu. Lain-lain minggu kita buat let's say 2 kelas for example. So kita compresskan sebelum raya. So that sebelum raya kita dah boleh habis, cikgu, dia kata macam tu. Bila I dengar macam tu rasa, bijak juga budak ni punya idea kan. Bijak juga budak ni punya idea. So saya membuat keputusan untuk saya buka jugalah untuk March. Sebab ramai yang bertanya dan ramai yang nak join. Ada yang siap sampai kumpul duit nak join apa semua kan. So, I buka juga. Okay, so jangan risau. Dalam 25-26 nanti I akan war-warkan dekat dalam rumah biru kita. So, make sure korang tunggu. Dan nanti kita akan war-warkan dalam rumah biru dan korang boleh join beramai-ramai. Okay? Alright. So, Mr. Rizwan cakap consistency profit pun jahat. Consistency rule, Muhammad Rizwan, dia jahat-jahat. Tapi sebenarnya ada trik untuk kamu menjadi mendapatkan markah yang baik dekat consistency rule tu. Nak tengok tak I punya markah consistency rule I? Nak tengok tak? Cuba komen sikit. Kalau nak I buka I punya FTMO, tunjuk kat korang. Kalau nak I buka, kalau ramai yang komen nak I buka I punya dashboard FTMO I untuk I tunjukkan korang. I punya consistency markah consistency I. Sekejap Sekejap I buka sekejap. Sekejap. Okay, sekejap. Actually I ada pass satu account 10k sebenarnya. Dan kenapa I nak buat this account 10k? Sebab I nak jadikan sebagai content. I passkan prop firm satu account 10k prop firm just untuk buat content. Korang bayangkan, nak buat content untuk inspire korang untuk jadi funded trader. Macam tu. Okay, sekejap I tukar jap. Okay, jap kasih I buka dekat I punya ni. Jap. Mana challenge hari ni. Jap, I buka jap. I pergi kat account matrix dulu. Okay, so korang nampak tak kat sini? Jap Yang ini I kena tutup lah logo ni. Jap. Mungkin korang tak nampak. Jap. Nampak ke tak korang ni?
Okay, ni salah satu akaun AI dekat apa? Dekat FTMO. Saya nak tunjukkan kat korang. Okay, sekejap. Kenapa dia macam ni? Dia macam tak cukup besar lah. Sekejap. Ni dah kecil habis dah ni. Okay, so ini satu akaun yang AI trade dekat prop firm, yang AI dah pass lah. Kan, yang AI dah pass. Dan kalau korang tengok AI punya account ni, AI turun bawah lagi sikit. Tengok kat AI punya discipline score AI ni. Ini dia panggil discipline score. Tengok kat sini. Nampak AI dapat 82%. Consistency score lah. Ni dulu nama dia consistency score. Tapi baru-baru ni FTMO dia tukar jadi discipline score. Macam ni kan. So, AI dapat 82%. Macam mana AI boleh dapat 82% ni? Kan? Nak tahu tak benda ni? Macam mana AI dapat 82%? Cuba komen sikit. Nak tahu tak macam mana AI boleh dapat consistency score yang bagus macam ni? 82% ni. Kan? So, dia punya rahsia dia senang je. Contoh macam korang tengok dekat AI punya statistik ni. Korang tengok kat statistik AI ni. Ni account 10K tau. Dan ini adalah challenge yang pertama. Maknanya kita kena buat 10%. So, dekat sini, kalau korang nampak, balance ni AI dah berjaya untuk grow sampai, dah grow 10% dah. Dah grow 11% dah. Kalau korang tengok kat sini kan. Dah grow 11%. Dan kalau korang tengok, win rate AI tak besar pun. 56% je. Kan? Macam mana aku boleh grow account, walhal win rate tak adalah besar mana. Macam ni kan. Ni ramai orang yang macam tertanya-tanya. Kenapa win rate kecil, tapi boleh grow account? Boleh pass semua-semua ni. Inilah sebenarnya yang AI nak ajar korang. Kan? Dekat dalam nak tengok chart siapa ni? Kolektor basi nak tengok chart. Nak tengok chart apa tu? Nak tengok chart ni ke? Sekejap. Nak tengok chart yang atas tu ke? Equity curve AI tu ke? Yang ini. Ini equity curve AI. Nampak? Dia naik cantik je kan? Tapi dia tak adalah naik straight. Dia kadang-kadang ada kena SL juga. Dia turun sikit. Lepas tu dia naik lagi. Lepas tu dia kena SL. Oh, gold dah kena TP. Okey, jap. Kita tengok jap. Gold dah kena TP ke? Betul ke? Gold dah kena TP ke? Oh, iyalah. Dah kena TP lah, guys. Okey. Cun. So, hari ni AI dah profit sebanyak berapa ni jap? AI dah profit sebanyak 461 USD. Nampak ni kat sini. Dah TP 461 USD. So, AI masuk 0.11 lebih kurang dalam 400 pip lah. Dapat kan? 400 pip. Okay, so Alhamdulillah dah hit TP tadi. Korang pun sendiri memerhatikan AI punya pergerakan price tadi. Dan kita confident hold sampai ke ujung atas ni. Okay, so ini sikit berkenaan dengan apa ni tadilah. Berkenaan dengan ni tadi kan. So cara dia macam mana kita nak kekalkan yang ini. Sekejap I share secara sebab kita nak buat kita punya ni daily outlook kita ni. Okay, macam mana I boleh kekalkan good consistency rule ni ialah dengan I menjaga RRI. Itu je menjaga RRI. So kalau korang tengok dekat I punya statistik ni, tengok dekat sini. Kat sini kan, tengok dekat average RRI 1.87, almost 2. Dan korang tengok average loss I. So maknanya every time I loss, I hanya loss separuh berbanding I punya profit. Nampak tak? Kalau profit, I profit 200 USD. Kalau loss, I loss 100 USD. Kat situ kita bermain dengan RR dekat situ. So kita bermain dengan RR dekat situ. Dan bila RR kita cantik guys, kita akan nampak kita punya walaupun kita terkena SL sana sini, kita akan nampak every time kita kena TP, kita punya equity curve kita akan naik cantik tau macam ni. Dia akan naik cantik macam ni. Dia akan naik. And then after that dia terkujat sikit ke bawah ni sebab terkena SL lah. Tapi tak adalah sampai terus terkena drawdown. Tidak. Maknanya dia loss sikit je. And then after that next setup profit balik, naik balik macam tu. And then terkena SL sikit kat sini. And then naik balik macam tu kan. So benda ni lah money management yang AI ajar dekat dalam AI punya kelas AI. Dan ramai orang dah follow dah lah kan. Ramai orang dah become profitable dan ramai orang dah become funded trader kan, macam tu kan. So itu je. Itu saja. Ini je. Dan kalau korang tengok AI punya entry AI bukan semuanya TP. Ada je yang SL, nampak ni ada SL.
Ni ada SL, ni ada SL, kan? Ada je SL, dia bukan dia semuanya TP. Macam tu. Jadi, you know guys, bila korang nak grow account adalah lebih senang bila korang grow account dalam keadaan korang dibenarkan untuk melakukan kesilapan macam ni. Boleh lakukan kesilapan sini sana sini, boleh buat silap. Berbanding korang kena macam contoh macam kalau korang full margin. Kalau full margin tu tak tepat, entry korang tu tak cantik, maknanya tak jadi, habis account korang. So that's why Ayi memang anti betul-betul full margin, kan? Sebab kalau tak jadi, habis lah. Kena depo balik, kan? Kena depo balik benda tu. So itu yang kita tak nak sebenarnya. Dan full margin ni pada Ayi tak beretika lah kalau nak digunakan dalam trading sebenarnya. Sebab trading, korang kena hadap kat loss sana sini macam ni. Ni loss, ni loss, ni loss. Ayi tak malu nak tunjuk-tunjuk benda-benda ni semua sebab inilah hakikat trading yang sebenar, guys. Dan kalau korang, kalau Ayi tunjukkan Ayi punya hari-hari trading Ayi, ini macam Ayi punya journal lah. Tak semua hari yang profitable. Contoh macam 1 Disember ni profit. Tapi hari Khamis ni, 4 Disember, Ayi akhiri hari Ayi dengan loss. Macam ni. Kan? So, you know, dia bukanlah setiap hari yang kita boleh profit. Tapi bila loss macam ni, tak adalah Ayi orang kata frust menonggeng ke apa ke, tak adalah. Benda-benda macam tu kan. Kan? Sebab hari lain boleh cover balik kita punya loss ni. Contoh macam hari ni. Nampak yang ini 200 USD dah cover dah. Hari semalam tu punya loss, siap dapat extra lagi. Dan extra tu lah yang akan slow-slow akan growkan account kita. Macam tu. Okay? Alright? Ini sikit sebanyak yang Ayi tunjukkan lah. Ayi punya kata prop firm account Ayi. Okay? Discipline score. Consistency score dapat bagus. 82%. Okay, so konsisten je. Kekal konsisten sahaja, guys. Kekal konsisten sahaja. Amar Roslan cakap, kalau dah strict loss, Ayi besarkan lot ke? Tak, saya tak besarkan lot. Saya tak akan ubah saya punya lot size saya. Saya akan still stick dengan lot size yang sama saja. 1% saja. Okay, Unicorn Gaming cakap, Ayi guna berapa risk per entry? 1%. 1% sahaja. Saya takkan buka besar-besar. Lantaklah orang cakap lambat, slow ke apa. Lantaklah orang nak cakap apa. Biar apa. Macam ni saya ambil masa. Berapa kali trade ni? Kalau korang tengok berapa lama Ayi ambil masa? Total Ayi ambil 16 trade tau. Ni. So Ayi habiskan benda ni dalam masa 1 bulan. Ayi paskan challenge ni dalam masa 1 bulan. 16 trade Ayi ambil. 16 trade Ayi ambil. Tak apalah, lambat. Biar lambat, asalkan selamat. Daripada cepat, lepas tu accident sana sini, buat apa? Kan? Macam tu lah. Kan? Lemang Sepang, hantar Ayi hard. Thank you very much Lemang Sepang. Busy kerja cakap, sekarang ada berapa account funded? Banyak. Ada dengan FTMO saja saya ada 200k ada satu, 100k ada satu, lepas tu ada 10k ada lebih kurang dalam 5 macam tu. Sebab FTMO dia maksimum 400k saja. Dia punya max allocation dia. Jadi Ayi mempelbagaikan Ayi punya ni lah. Kan? Dengan yang account lain-lain, macam dengan yang ini ada 150k. Dengan yang atas ni ada 20k macam tu. So banyak lah. Kan? Yes man cakap, Ayi nak tanya betul kat FTMO ada 1% rule. 1% rule ni hanya dikenakan dekat orang yang tak jaga money management. Dia macam Ayi pernah juga kena dulu tau. Bila Ayi macam a little bit aggressive dalam Ayi punya trading Ayi, maknanya Ayi risikokan lebih daripada 1%. Diorang nampak benda tu. So diorang akan flag lah kita macam seorang yang agresif. So dia akan kenakan lah kita 1% saja kita boleh risk kan. Tapi 1% okey lah. Kita nak duit dia kot kan. Lantak lah dia cakap, kalau dia cakap dengan Ayi suruh riskkan 1% sahaja maksimum, Ayi ikut je lah. Duit dia orang kan, lantak lah kan. Kita apa ni lah, kita follow je lah kan. Sebab bukan kita keluarkan duit pun, yelah, nak ambil challenge tu memang kita keluarkan duit, bayar nak ambil challenge kan. Tapi lepas kita dah funded, dia akan pulangkan balik duit kita kan, yang kita bayar untuk challenge tu kan. So nothing tulus lah. Kalau 1% ikut je kan. GG Cost cakap, FTMO boleh guna robot EA ke? Saya tak pernah guna robot EA dan saya rasa tak boleh kot. Saya rasa tak boleh. Japan Mimpi cakap, kalau orang lain beratus trade sebulan, ya kan. Itu kadang-kadang korang akan faham bila korang dah tiba ke satu tahap yang korang dah trade lama, korang akan be selektif dengan korang punya setup. Korang akan be selektif dengan korang punya setup. Hanya setup-setup yang A++ saja yang korang akan ambil. Korang tak akan ambil setup-setup yang orang kata 3 suku ni. Ayi pun tak suka setup-setup 3 suku. Kalau Ayi nak ambil pun setup-setup 3 suku, Ayi akan guna Ayi punya ni lah tadi. Ni, akaun perang Ayi ni. Ayi akan gunakan akaun perang Ayi ni.
Okay. Saya akan guna akaun perang hari ni. Dapatlah juga tadi 400 USD. Okey lah kan. 400 USD. Sekali entry dapat 400 pip, dapat 400 USD. Alhamdulillah kan. Guna akaun perang je. Kan. Guna akaun perang je. Tapi akaun prop firm, saya memang tak akan entry setup-setup yang high risk. Saya akan cari setup-setup yang A+ sahaja. Tapi itu pun kena SL juga kadang-kadang. Kena juga SL, nampak sini. Ni setup A+ ni. Ni 10 Disember, 4 Disember ni saya tak A+, tapi kena SL juga. Kan? So, at the end of the day guys, kita SL ni memang kita kena hadap sebenarnya. Tapi macam mana kita boleh growkan account kita dalam keadaan kita kena SL sana sini, itu yang kita akan bermain dengan risk management dan money management yang bagus. Macam tu lah, baru korang boleh grow account. Sebab kita nak cakap pasal trading for long term, bukan pasal full margin. Tekan sekali terus flip account and then esok MC balik. Kita tak nak macam tu. Kan? Kita nak konsisten kalau boleh kan. Macam tu. Pak Doi cakap prop firm mana yang okey tuan. Saya tak recommend mana-mana prop firm boleh buat research sendiri. Unicorn Gaming cakap ada buat copy trade, copy entry tak? Tak ada. Saya tak ada buat copy entry. Saya treat satu account untuk satu entry sahaja. Saya tak ada copy-copy. Sebab ada certain prop firm, dia bila dia boleh tahu korang copy. Dia boleh tahu korang copy guys. Bila dia tahu korang copy, dia akan block korang punya account. So I tak nak benda-benda macam tu. Kan? FMG cakap AI berapa kali fail challenge sebelum funded. Sebelum AI funded buat kali pertama, AI dah fail berbelas-belas account. Sampailah tapi AI bila AI fail tu, AI tak adalah fail orang kata bodoh-bodoh macam tu je. Setiap kali AI fail, AI kaji balik kenapa AI fail. Dan AI buat macam minor adjustment lah dalam AI punya money management, risk management AI. Lepas saya tukar, okay, tengok kali kedua fail juga. Okay, kenapa kali ni fail juga walaupun kita dah adjust. So kita adjust sekali lagi. Adjust sekali lagi, improve lagi sikit, and then fail lagi, improve lagi, fail lagi, improve lagi, fail lagi, improvise lagi, fail lagi, improvise lagi, sampailah kali ke-13 baru AI dapat funded yang kali pertama. Okay, funded yang kali pertama. Then bila AI dapat that recipe, AI dapat recipe tu, AI dapat cara yang AI dah orang kata improvise banyak-banyak kali tu, dah version 13 dah tu, version 13 kan. Kan, bila AI dapat resepi tu, memang AI akan guna benda tu dekat semua prop firm. Dan Alhamdulillah lah, resepi itulah yang membuatkan AI funded dengan bermacam-macam prop firm dekat sana dan banyak account funded dekat sana. Okay, Santos cakap FTMO means, alamak, FTMO means, boleh search lah dekat Google benda ni. Yes man cakap, oh faham. Bram cakap, kapan entry bang? Kejap lagi kita takkan entry. Dalam ni kita takkan entry tapi kita akan buat orang kata apa, daily outlook. Kita akan tengok hari ni kat mana kita boleh entry secara low risk. Okay, macam dah kena dah ni previous day high. Gigi Cost Shop cakap, bos boleh tengok price challenge FTMO tak? Boleh tengok sendirilah. Pergi masuk dalam kamu punya Chrome ke, tengoklah sendiri. Buka kan website. Janganlah suruh saya buka dalam ni. Alamak. Kan? Lufia cakap, apa function funded bang? Spill sikit. Funded kan, okay, macam ni lah. Bila korang, bila macam sekarang kan, korang trade dekat broker, betul tak? Bila korang trade dekat broker, korang kena depo duit korang sendiri, betul tak? Dan dalam ni, okay, cuba reply AI. Paling besar korang pernah depo berapa banyak? Paling besar korang pernah depo berapa banyak? AI dulu, masa dekat broker, paling besar AI punya depo 100 USD je. Kita miskin guys. Kita miskin dulu. Kan? AI miskin. So paling besar pun 100 USD. Itu pun berkira-kira. Kadang-kadang bini boleh marah kot. Kalau kita guna duit daripada gaji kita, depo banyak-banyak kan, bini pun marah kan. Kenapa nak kena ni kan? Dia ingat benda ni macam main wukong ke apa, tidak lah kan. AI boleh depo paling besar pun 100 USD je kan. Lepas tu bila kita depo kecil tapi kita nak dapat pulangan yang besar, itu yang mula kita akan pergi kepada full margin, kita akan pergi kepada layer-layer tak tentu arah, benda-benda tu semua kan. Lepas tu I terfikir tau, okay, ada pernah sekali ni lah, I try untuk grow account $100 jadi $2 je, macam tu. So I grow 2% je, macam tu. $100 $2 macam tu. So I grow kan $100 tu dah jadi $102. So maknanya 2% je grow dia macam tu. Tapi I tak rasa puas hati. Sebab apa yang I dapat $2 je. $2 apa aku boleh beli? Kan? Kali 4 lebih kurang dalam RM8.
boleh beli apa je. Mungkin nasi bungkus lah satu kan, dengan air macam tu. Tapi itu $100 punya account. Kalau $100,000 punya account macam mana? Kalau $100,000 punya account, 2% adalah 2,000. 2,000 USD kali 4 dah RM8,000. Kan? RM8,000 macam-macam boleh beli. Kan? So that's why I fikir, aku ni tak ada duit banyak nak depo dekat dalam broker. Tapi aku nak dapat pulangan yang besar. Tapi aku tak nak full margin, aku tak nak layer-layer, aku nak jaga aku nak buat 2% je. Macam tu. Aku nak buat 2% je setiap kali. So, itu yang membuka mata I terhadap prop firm ni. Sebab dia boleh bagi kita akaun yang besar-besar kan. 100k, 200k. Paling kecil pun dekat FTMO pun 10k. Macam tu. So, you know, korang just buat 2%, 3%, 5%. Korang dah dapat payout yang besar dah guys. Dan terus terang I cakap amount yang mengubah hidup I 360 darjah adalah akaun 100k pertama I. Akaun 100k pertama I, itulah yang mengubah I punya kehidupan I 360 darjah. Sebab apa? I tak aim nak flip account. Memang funded account, korang tak boleh flip pun. Dia orang tak kasih korang flip account. Tapi I aim untuk payout yang kecil-kecil je. 2%, 3%. Contoh macam ni. I tunjuk kat korang ni. Ini sertifikat I yang pertama. Dengan prop firm yang inilah kan. Ni sertifikat I yang pertama. That's why I frame kan. Sebab ni ada sentimental value. Banyak orang kata air mata, banyak orang kata keluh resah, banyak pengorbanan yang berlaku untuk dapatkan yang ini. Untuk dapatkan ini. I tak aim untuk orang kata apa, untuk payout yang besar pun. Ini account ni ini account 200k tau guys. Ini account 200k. Tapi I aim payout besar ni je. I aim payout kecil-kecil je. Tapi I buat banyak kali. Faham tak? I buat banyak kali macam tu. So that's why lah. Yang itu kenapa kenapa I frame kan, sebab dia ada sentimental value. Payout yang pertama I dengan prop firm yang itu banyak sentimental value I kan. Pak Doi cakap inspired tuan, saya pun nak aim funded juga. Aim lah funded. Kan banyak benda yang best lah. Sekarang payout I konsisten berapa? Saya 2 hingga 5% saja saya aim untuk payout. Dapat 2% pun saya dah request payout dah. Saya tak nak risikokan balik 2% yang saya dah dapat tu. Bayangkan korang dah boleh grow account 2%. Lepas tu korang delusional, korang rasa yang 2% tu korang boleh macam korang boleh apa yang kita panggil lah, korang boleh grow lagi besar-besar sampai 10% ke apa. Tiba-tiba korang riskkan that 2% tu pun hilang. I tak nak macam tu. Once saya dah dapat 2%, aku akan minta payout. Lantak lah orang kata apa, tak grow besar, payout kecil ke, lantak lah. Tapi kita stack lah kita punya payout kita banyak-banyak kan. Kita buat banyak-banyak, kita konsisten lah benda tu. Busy kerja kakak compound. Compound ni pun, compounding effect ni dia bagus sebenarnya. Tapi kalau korang tak buat betul-betul, dia boleh jadi something yang orang kata apa, something yang tak berguna juga untuk korang punya account. Because kalau korang compound, maknanya korang naikkan korang punya risk korang. Bila korang naikkan korang punya risk dalam masa yang sama, bila kena loss, risk tu akan makan balik korang punya account. So compounding effect ni orang yang betul-betul hebat je boleh buat. Kalau tak hebat jangan buat. Bos ambil yang satu challenge atau 2 step. Saya 2 step Saya ambil 2 step. Saya tak ambil 1 step. FTMO ada buat 1 step yang saya nampak macam menarik. Tengoklah, nanti saya akan cuba untuk ambil satu dan saya akan buat content. Nanti saya akan post dekat dalam TikTok. Okay? Mi7768 cakap dah langgar PDH. Yes. Kita terus pergilah. Banyak lagi komen ni. I baca sikit-sikit lagi. Yes man cakap, I nak tanya dengan payout prop firm ni, I ada letak juga tak dekat broker biasa untuk trade? Ada ni. Ni yang I letak dalam MT5 ni. Yang ni. Yang maknanya daripada payout prop firm ni, sebahagian daripada tu I akan campak dekat account broker, dekat account perang, so that I boleh ambil setup yang high risk juga. Macam tadi tu setup high risk, yang ini setup high risk. Tapi I ambil juga sebab kita ada duit dalam kita punya ni kan, dalam kita punya akaun perang kita. Tapi kalau akaun perang kita hilang ataupun tak ada, janganlah ambil macam tu kan. Naik lagi, nampak? Naik lagi. Okay. So, I memang guna OTE time frame berapa? Saya tak guna OTE.
Saya tak guna OTE. Pak Doi cakap setuju tuan. Yes Man cakap haha ya tu. Sehari satu entry je ke? Saya sehari maksimum 2 entry saja. Dan 2 entry tu saya akan ambil entry yang terpaling bagus saja. Saya tak akan ambil entry-entry yang orang kata 3 suku lah, kan. M Rizwan cakap account 10k 2 step dah lepas 1 step, step kedua max daily tinggal 200 lagi, terkena, tak tahu nak buat macam mana lagi. Reduce your risk, kan, reduce your risk. Okay. Death Note cakap FDMO phase 1 dengan phase 2 ada tempoh waktu tak nak capai target? Tak ada. Okay, so Mr. Rizwan cakap 200k 2 step nak dapat 10% profit kena buka kena open besar juga lot su. Tak perlu besar. Kamu open kecil pun, tapi kalau kamu buat banyak kali, dia grow juga. Macam tu. Saya risikokan 1% je. Tak perlu buka lot besar-besar. Kan? Lot besar. Oh, okay. Maksudnya untuk risikokan 1%. Yes, betul. Kalau untuk merisikokan 1%, kalau akaun tu besar macam 200k, memanglah kadang-kadang boleh pergi sampai 1.0 lot, kan? Sebab, yelah, even though dia 1.0 lot, tapi dia untuk akaun yang besar. So, kenalah dengan dia punya pengiraan dia tu. Okay, guys. So, kita tak nak buang masa lagi. So, mari kita pergi dekat chart. Dan kita tengok dekat hari ni punya pergerakan, Kita tengok kat hari ni punya pergerakan. Sekejap, Air kena besarkan balik yang ni. Aduh, dia dah jadi tak betul lah. Sebab nak tunjuk korang tu tadi kan. Dia jadi tak betul lah. Okay. So ini adalah gold daily. Dan Air nak tanya korang. Daily bias hari ni apa? Bullish ke bearish? Cuba komen sikit. Setakat semalam punya closing ni. Air tutup hari ni punya candle. Setakat semalam punya closing ni. Okay. Bullish ke bearish? Kita punya bias hari ini. Cuba komen sikit. Haman Hamin cakap fair value gap bawah tu tak valid ke? Yang mana satu ya? Pak Do cakap bullish. Z cakap bullish. Ses cakap bearish. Mat Sofi cakap bullish. Mr. Shadow cakap bullish. Haman Hamin cakap bullish. Z cakap bearish. Ses cakap bearish. Mi cakap bearish. Yes Man cakap bullish. Ahmad cakap bearish. Okay, so sekarang ni Air nampak dalam komen-komen ni ramai yang orang kata apa, korang ada split opinion. Mengatakan bahawa hari ni, ada yang mengatakan hari ni bearish, ada yang mengatakan hari ni bullish, kan? Okay, korang nak tahu jawapan Air apa? Kobe cakap bearish inside candle. Inside candle ke? Kobe, inside candle ke Kobe? Kan? D cakap bullish. Kobe cakap silas. Silas ni apa? Silap kot. Okay. Kalau Air, Kobe cakap bearish. D cakap ada geopolitical news. News ni nanti kita akan masuk jugalah. Kalau Air, apa yang Air nampak kan? Sekejap Air punya komputer yang lagi satu ni dia. Ni sekejap. Dia buat hal. Sekejap. Snooze. Okay. So, apa yang Air nampak, semalam kita nampak ada satu kenaikan tau. Semalam. Dan kenaikan tu, dia telah pun melanggar previous day high semalam. Yang ini. Dia dah langgar previous day high. Okay, yang ini Dia naik. Dia langgar previous day high. Yang ini. Tapi, dia tak berjaya nak close. Lebih tinggi daripada previous day high yang ini. Bawah ni dia tak langgar lah. Tak ada masalah lah. Kan? Dia naik. Tapi dia tak berjaya nak close lebih tinggi daripada previous day high semalam. So, bila Air nampak kes macam ini, Air boleh dikatakan berat ke arah bearish untuk hari ni. Dan kalau kita tengok kalau korang jenis yang trendline trader kan, korang boleh tarik trendline kat sini, korang nampak yang dia macam bergerak ke bawah macam ni lah. Tapi kita bukan trader trendline. Kita trader, orang kata trader liquidity dan juga range kan. Jadi Air nampak benda ni bearish. Dan kalau Air lukis dua batang candle ni punya pergerakan menggunakan open low high close dan open high low close, cuba
Cuba kita lukis dan kita tengok macam mana dia punya structure dia macam mana dengan dua candle ni saja, dua candle daily. So candle merah open high, low, close kan, and then after that daripada bawah ni dia open low sebab candle hijau open low, high, close kat sini. Macam ni. So macam ini korang nampak macam mana ni? Bullish ke bearish ni korang nampak ni? Macam ni. Kan? Okay. Korang nampak macam mana? Bullish ke bearish ni? Dia close kat sini. Okay. So, apa yang Ayi boleh nampak hari ini dari segi structure kan guys? Dari segi structure, kita dah nampak yang bawah ni seolah-olah dia dah buat satu double bottom macam ni. Dia dah ada double bottom macam ni. Dan kita nampak dia dah buat satu bentuk structure yang baru dekat sini. Kita nampak ada satu range dekat sini. Ada satu range yang dekat sini. Sini sampai sini. Ini range trading. Kalau siapa yang baru masuk dalam ni, yang tak tahu berkenaan range trading, inilah range trading. Tapi, kita nampak dia close semula di bawah high yang ini. Kan? Kita nampak dia close semula di bawah high yang ini. Di bawah high yang ini. So ini mungkin kalau korang nampak secara dua candle ni saja, mungkin korang akan nampak bullish punya pergerakan, iaitu low, high, okay, lower high, higher high, dan sini adalah possible lower high kat sini. So mungkin korang akan nampak bullish punya pergerakan, kan? Korang nampak ini pergerakan bullish ni, dia nak naik lagi ke atas ni, kan? Macam tu kan? Okay. Tapi, korang kena tengok pada bigger perspektif tau guys. Korang kena tengok pada bigger perspektif. Okay, kenapa saya cakap korang kena tengok pada bigger perspektif? Ialah, korang cuba lukis 3 batang candle. Dan korang tengok, cuba try tengok 3 batang candle. Okay, kita ambil candle yang merah yang ini. Kita ambil candle merah yang hari Isnin ni. Dan cuba kita lukis yang ini sekali. So, candle merah ni, dia kat atas ni. Dia open, dia tak ada naik high. Dia terus low, and then after that, dia close kat sini. Okay. And then after that, dia start dengan yang candle yang ni. Open high, low, close kat sini. Kan? Kat sini. Okay. And then after that, dia start untuk candle hijau ni pula. Open low, high. High sampai sini tau. High sampai sini. Okay. High sampai sini High. And then dia close kat bawah sini. Okay. So, kalau korang tengok pada bigger perspektif, korang akan nampak ni bearish tau sebenarnya. Nampak tak? Ini ada high, ini ada lower low, ada lower high, ada lower low, ada lower high kat sini. So most probably dia boleh turun lagi ke bawah, pecah ke bawah dan buat satu lagi lower low dekat bawah sini. So ini bigger perspektif. Kalau kita ambil 3 batang candle lah, kan? So maknanya ada possibility yang dia boleh turun lagi ke bawah macam ni. Dan dia buat satu lower low yang baru. So mana satu yang korang nak tengok? Kan? Sekejap kena buat ni kena buat jigsaw puzzle dekat dalam TikTok ni. Unable to verify pula. Allah. Sekejap. So mana satu yang korang nak pilih untuk sebagai korang punya korang punya bias korang untuk hari ni? Itu bergantung pada korang sebenarnya. Kalau Ayi suka tengok pada bigger perspektif lah. Kan Ayi lebih kepada bearish lah kan hari ni. Dan kalau Ayi cakap hari ni bearish, nak cari sell dekat mana? Kan nak cari sell dekat mana? So tempat yang paling low risk pada Ayi untuk cari sell hari ini ialah pada previous day high ni, kat sini. Sini maknanya hari semalam punya high. Atas ni, sini. Dan kalau kita keluar daripada kalau kita keluar daripada replay ni, kita nampak price dah pergi dah sampai sini dah. Dah pergi dah sampai sini. Dan kalau kita turun ke lower time frame, for example macam H4 for example, sekejap. Kita kena tunggu apa reaction dia daripada sini. Kita tengok apa reaction dia daripada sini. Adakah nanti akan berlaku satu orang kata penolakan daripada sini? Kita kena tunggu kat sini. Ada reaction tak kat sini? Kalau ada reaction, seperti mana yang ada reaction dekat fair value gap bawah ni, di mana I buy tadi tu, nampak tak? Ada nampak kan reaction ni kan? Masa dia turun, kemudian dia buat macam satu doji kat sini kan? Itu antara penyebab kenapa I cakap yang dia boleh naik ke atas semula lah, kan? Tapi,
dekat sini kita kena tunggu. Dan kita kena tunggu berapa lama? Kita kena tunggu lagi 2 jam 49 minit. So memang kena-kenalah dengan candle pukul 10 nanti. Kita tengok macam mana kat sini. Kalau dekat sini dia close dalam keadaan dia buat macam doji ke, ataupun dia macam indecisional ke kat sini kan, ataupun dia kena reject jauh-jauh ke bawah balik kejap lagi ke kan. So time tu lah baru kita decide sama ada kita akan cari sell dekat sini kan. Kita akan cari sell dekat sini. Tapi buat masa sekarang ni kita monitor sahaja dulu sebab dia masih lagi belum, orang kata, belum menunjukkan tanda-tanda yang dia nak turun lagi. Kalau H1 ni, kalau korang tengok kat sini dia dah mula macam tarik handbrake dah. Nampak tak? Dia dah mula macam start macam nak tarik handbrake kat sini. Tapi kita kena tunggu lagi 49 minit ni, kena tengok kat macam mana kat sini. Sebab kadang-kadang dia tarik handbrake awal-awal, lepas tu dia pacak balik ke atas kan. Kita tak tahu benda-benda tu semua. Kan? So korang kena observe dulu. Tapi area sini, line ni adalah line di mana kita akan try untuk cari opportunity untuk kita sell. Low risk untuk hari ni, untuk mengikut bias daily kita yang bearish tu. Okay, alright. So itu sebenarnya. Tapi kalau tak ada reaction dekat sini, kita takkan buat apa-apa lah. Kan? Kita takkan buat apa-apa. Itu je. Macam semalam kan. Kenapa semalam? I recap sikit semalam punya sell semalam. Semalam kita ada sell. Mana? Okay. Semalam, contoh macam ni kan. Okay, macam ni. Semalam, kita cari sell. Betul tak? Kita cari sell. Sini Okay, ni semalam. Okay. Semalam kita cari sell sebab apa? Candle ni dia close lebih rendah daripada shadow low candle yang ini, dan juga candle yang inilah dia close lebih rendah lah. So kita cari sell semalam. Kan? Kita cari sell semalam. Tetapi bila kita turun ke lower time frame, daripada semalam punya pergerakan, kemarin punya pergerakan, kita tengok tak ada liquidity yang boleh push dia ke bawah, melainkan fair value gap yang ini. So kita aim lah untuk price datang ke sini dan react daripada sini kan. Ini aim kita untuk cari sell semalam. Tetapi selain daripada fair value gap ni, actually ada satu lagi bearish liquidity yang ramai orang terlepas pandang, iaitu previous day high. Yang ini previous day high. Previous day high ni adalah hari semalam dia punya high. Ni daily high ni. Macam ni. Yang ini atas ni sekali. So semalam apa kita buat ialah kita tunggu untuk low risk setup kita. Kita tunggu price ni naik sampai ke area of liquidity ni, which is dia naik jauh, dia naik slow-slow, dia naik. Malam baru kita nampak dia langgar kita punya H4 fair value gap ni. Masa dia langgar H4 fair value gap ni, kita tak nampak ada reaksi pun masa dia langgar tu. So kita tak masuk entry dekat sini. Kan? Kita tak masuk entry sebab kita nampak tak ada reaction. Daripada sini, tak ada reaction dekat sini. So, kita tak masuk entry. Tapi, selepas itu, kita nampak dia ada membuat reaksi pada previous day high ni. That's why semalam kita ada masuk sell daripada sini dan kita dapat pergerakan yang sampai 400 pip juga. Macam ni. Air masuklah. Air ada masuklah sini. Sini. Kan? Daripada sini sampai sini. Dapat 400 pip kat kot. 400 400 pip. 400 pip juga daripada sini sampai sini. Kan? Macam tu. So that's why kita try untuk cari low risk setup kita. Macam tu. Dan ini adalah tempat-tempat liquidity lah. Previous day high, fair value gap. Tapi tak semestinya bila price tu kena kat situ kita terus sell ataupun kita terus anti. Tidak. Kita akan cari confirmation dulu kat situ. Kita akan tengok ada tak reaksi price dekat situ. Kalau ada reaksi di mana dia start untuk tarik handbrake, then kita boleh bersedia lah pada lower time frame untuk cari kita punya confirmation kita. Dan kita boleh sell semalam kan. Dapatlah 400 pip macam ni. Kan? Macam tu. So hari ni pun apa yang kita perlu buat ialah pada previous day high hari ni kita kena tengok apa reaksi price dekat sini. Kadang-kadang mungkin korang akan cakap, oh dia dah terlepas jauh ni AI daripada previous day high. Korang mungkin cakap, oh dia dah terlepas jauh ni. Previous day high dekat sini. Jai padam je ini. Okay, previous day high dekat sini. Nak melukis ni kadang-kadang struggle juga. Okay. Previous day high dekat sini. Dia dah lepas jauh dah ni AI. Kan? Dia dah lepas jauh dah ni. Patut ke kita tunggu lagi? Kan? Sebab price ni dah jauh, dah pecah ni. Macam nak pecah ni. Tolong berjaga-jaga guys. Kadang-kadang korang nampak price ni dia tembus macam ni. Dia boleh jadi ini adalah satu bentuk liquidity grab.
ataupun apa yang kita panggil sebagai fake out kepada siapa yang pernah trade kat luar-luar sana. Price dia boleh pergi jauh-jauh ke atas macam ni, jauh zap naik ke atas ni, kan lepas tu dia boleh U-turn balik tau. Dia boleh U-turn balik daripada atas jauh-jauh macam ni. Itu yang kita panggil sebagai liquidity grab. Dalam kelas kita ada belajar lah benda ni, macam mana kita nak detect liquidity grab ni kan, dan macam mana kita nak trade liquidity grab ni. Dalam kelas kita belajar lah benda ni. That's why korang kena tunggu dan korang kena tengok reaction price dekat sini betul-betul. Adakah dia keep on naik lagi ke, ataupun adakah dia akan menarik handbrake dekat sini. Kan. Contoh satu liquidity grab yang besar pernah berlaku sebelum ni, contoh macam ni. Nampak tak kat sini? Ni ini adalah daily time frame. Nampak tak? Ini adalah daily time frame. Kan? Ini daily time, ini 4 hour, sorry. Ini 4 hour. Nampak tak? Ini adalah high kepada 4 hour candle yang sebelum ni. Kan? Tengok berapa jauh dia naik atas. Tengok. Dia naik, orang breakout trader, dia orang dah ingat benda ni dah breakout dah. Dia orang dah ingat benda ni dah breakout. So dia orang dah fikir macam, oh aku nak buy dah. Aku nak buy. So breakout trader akan buy bila dia nampak dah jauh-jauh kat sini kan. Lagi-lagi kalau dia tengok pada lower time frame. Pada lower time frame memang dia nampak benda ni dah breakout jauh dah. For example, air turun dekat M15 lah. Air turun dekat M15. Cuba tengok. Kan? Sekejap. Dia loading je. Okay. Nampak tak kat sini? Bila kita tengok kat M15, kita nampak dia macam, oh dia dah buat macam tangga baru dah. Tangga baru macam ni kan. Bila dia buat tangga baru macam ni, breakout trader, dia akan start rasa macam, oh ini nak naik ni. Kan, ni nak naik ni. Tapi sebenarnya after that, dia junam balik ke bawah. So, ini adalah satu bentuk liquidity grab. Tapi, korang tengok kat lower time frame, memang korang nampak macam dia buat structure. Tapi, bila korang tengok kat 4 hour, korang nampak yang menyucuk ke atas tu hanyalah shadow saja. Hanyalah shadow saja guys. Kat sini. Nampak tak? Nampak tak? Dia shadow, dia bagi shadow je jauh ke atas macam ni. So ini apa yang kita panggil sebagai fake out ataupun liquidity grab. Dia grab liquidity sini, dia grab liquidity sini, dia grab liquidity sini, lepas tu dia tertolak semula ke bawah. Kan? Sebab atas-atas ni ada SL orang, ada pending order juga kan. So that's why dia tertolak ke bawah macam tu. So hari ni pun boleh jadi macam ni juga. Kan? Hari ni boleh jadi macam ni juga. Price tu kalau korang dah nampak dia dah naik jauh ke atas, melepasi previous day high ni pun, dia boleh ada probability untuk dia kena push balik ke bawah. Macam yang tadi tu. Kan? Macam yang tadi tu. Masih ada. That's why kita kena tunggu dia settle dulu kat sini. Kita kena tunggu dia settle dulu kat sini. Then baru kita decide untuk kita ambil entry kita. Jadi bijak sikit. Berhati-hati sikit. Okay? Jangan main hentam kromo layer daripada atas. Memang sedap. Kalau jadi, memang sedap. Terang saya cakap, kalau korang layer daripada atas macam ni kan. Kalau korang layer daripada atas ni, kalau jadi memang sedap. Memang sedap. Korang akan rasa macam ada suntikan dopamin dekat dalam kepala korang. Korang akan rasa macam nak melompat-lompat, macam beruk mak yeh kan. Korang akan rasa sedap. Tapi kalau dia tak jadi macam mana? Korang pernah tak fikir worst case scenario macam mana? Korang pernah fikir tak worst case scenario? Kalau korang nak jadi trader guys, korang kena fikir dulu worst case scenario. Muli cakap kasih jadi. Ini stok-stok apa ni lah ni. Stok-stok apa Nujum 4 Belalang lah ni. Muli ni mungkin Nujum 4 Belalang kot. Dia boleh tengok apa masa depan. Kita tak boleh tengok masa depan. Saya tak hebat macam tu. Saya tak boleh tengok masa depan. Saya always akan always akan fikir pasal worst case scenario. Okay, dia macam ni lah. Okay, Ai sebenarnya terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh brother Gero Azrul. Pernah dengar tak Gero Azrul? Gero Azrul. Pernah dengar tak? Mesti korang pernah dengar brother Gero Azrul. Dia adalah Ai punya idola dalam risk management, money management ni. Dia adalah Ai punya idola Ai. Okay. Dia cakap apa tau? Bila kita masuk trade ada dua golongan manusia yang masuk trade ni. Trader ni, dia terbagi kepada dua golongan. Satu adalah golongan yang masuk trade seperti seorang penjudi. Satu adalah golongan yang masuk trade seperti penjudi. Di mana dia akan fikir apa tau? Bila dia masuk, dia akan fikir dia berapa banyak yang dia boleh menang. Kan? Cuba korang tengok, cuba korang
pergilah dekat Damacai ke, korang pergi dekat dekat 4D Sport Toto kan. Orang yang keluar daripada tu, korang cuba tanya, okay, apa yang korang fikirkan? Apa yang korang fikirkan sebenarnya? Kan, bila keluar ni, apa yang korang fikirkan? Ai boleh katakan 90%, 100% dia akan cakap, oh, saya fikir saya nak menang besar. Saya fikir saya nak menang besar, saya nak dapat orang kata jackpot. Saya fikir macam tu. Itu orang yang penjudi. Okay. Seorang lagi yang Ai cakap tadi tu, yang Gero Azrul, brother Gero Azrul yang cakap, seorang lagi golongan yang masuk trading ni adalah golongan arkitek ataupun golongan engineer. Golongan engineer ni, bila dia nak buat rumah guys, kan? Bila dia nak buat rumah, korang rasa dia akan fikir tak rumah tu berapa tinggi boleh pergi, boleh jadi cantik ke tak? Korang rasa apa yang dia akan fikir dulu? Golongan engineer, bila dia nak buat rumah, dia akan fikir dulu, selamat ke tak nak buat rumah ni? Selamat ke tak foundation dia, bawah tu ada saliran air ke tak? Dia akan tengok, okay, piling berapa jauh boleh kita kena piling supaya benda tu stabil. Itu engineer. Itu engineer tau. Itu engineer. Jadi, sekarang ni I tanya korang balik. I tanya balik Muli. Muli, I tanya balik kamu Muli. Kamu bila masuk dalam trading, kamu golongan yang mana? Kamu golongan penjudi ke? Ataupun kamu golongan engineer? Dan mana satu golongan yang kamu nak jadi? So, kalau I tak nak jadi penjudi. I akan always ready for worst case scenario. Worst case scenario dia adalah setup tu tak jadi. Kan? So, I akan bersedia untuk benda-benda macam tu. So, kalau dia tak jadi, dia tak ada tunjuk rejection dekat sini, I tak akan masuk. Buat apa kita nak masuk? Kan? Dia tak ada, orang kata apa, tak ada tanda-tanda yang dia nak turun. Kan? Apa kita nak masuk? Kan? Macam tu. Janganlah delulu ataupun delusional mengatakan bahawa oh ini memang dia akan turun punya. Dia akan confirm 100% dia akan turun. Tidak guys tidak Trading bukan macam tu guys. Trading bukan macam tu. Dia walaupun korang confirm katakan benda tu akan bergerak macam seperti mana yang korang nampak dalam globe mangkuk air dalam mangkuk Nujum 4 Belalang tu, dia boleh jadi benda yang berlawanan. Berlawanan. Okay? Itu nasihat AI. Pergi dengar apa yang brother Gero Azrul tu cakap. Dia sangat-sangat inspiring dari segi orang kata money management, risk management. Dia sangat-sangat inspiring. AI sangat suka dia. Dia seorang trader yang AI sangat segani lah. Dan satu hari maybe AI nak berjumpa dengan dia lah. Kan? Nak berjabat tangan dengan dia. Macam tu. Okay? So, ask yourself. You trader penjudi ke? Ataupun you trader engineer? Ask yourself. Okay? Alright? Okay, so kita tengok dekat sini nanti apa dia punya reaction dia. Okay? Dan daripada reaksi dia dekat sini, kita akan decide sama ada kita nak masuk sell. Okay? So, ini adalah tempat di mana kita akan cari sell. Low risk kita untuk hari ni. Dan sampai mana dia boleh gerak. Okay? Kalau kita tengok daily. Okay, guys. Bila dia, katakanlah dia buat liquidity grab kat sini dan dia betul-betul tertolak ke sini. Possible sejauh mana dia boleh gerak ialah dia boleh pergi ke satu area of liquidity yang bersifat daily juga, which is daily low yang ini. Dia ada possibility dia boleh pergi jauh balik sampai bawah situ. Sini. Okay? Sebab apa? Korang tengok I tunjuk korang satu contoh lah. Okay, I tunjuk korang satu contoh. Okay. Kita tak nak main sembang kari je guys. Kita kena tunjuk contoh. Okay. Contoh ini daily time frame. Okay, ini daily time frame. Okay. So korang ada satu low kat sini, korang ada satu high kat sini. Kan? Korang ada satu high dekat sini. Kan? Kemudian korang nampak dia buat liquidity grab kat sini. Nampak tak? Dia buat liquidity grab kat sini. Alamak, jap. Tak dapat pula nak buat surprise. Jap. Korang nampak dia buat liquidity grab kat sini. Nampak tak? Dia tak berjaya nak close. Nampak? Dia turun jauh ke bawah ni. Breakout trader pada lower time frame mungkin ingat price ni dah nak turun ke bawah dah. Dah nak pecah ke bawah. Tapi dia main cak-cak dengan korang. Dia tolak balik naik ke atas. Nampak? Dia dah pergi jauh ni. Berapa pip dia pergi ni. Dia main cak-cak dengan korang kan. Trader-trader newbie, breakout trader terjerat lah benda-benda macam ni. Kan? Dia turun sebanyak 1,300
38 pip 1038 pip dia bagi kau shadow kau. Ambil kau. Dia bagi shadow macam ni. Dia main cak-cak macam ni kan. Dia bagi shadow. Kemudian dia buat liquidity grab kat sini. Kan. Selepas dia buat liquidity grab kat sini, korang tengok dia always akan pergi balik ke high yang ini. Ini air lepas, air pecah rahsia ni. Ni air pecah rahsia. Kenapa? Sebab dekat sini dia tersangkut dekat satu liquidity yang bersifat daily. Kekuatan liquidity tu bersifat daily. Jadi bila dia tersangkut dekat liquidity yang bersifat daily, dia akan pergi balik ke liquidity yang bersifat daily juga, iaitu high yang atas ni lah. Daily high yang ini. That's why korang akan nampak dia akan pecah ke atas macam ni. Tapi dia esok dia tu lah baru dia pecah macam ni. Kan? Macam ni. Nampak tak kat sini? Bila dia buat pusingan dekat sini, dia akan pecah. Dia akan pergi balik ke atas ni. Macam ni. Alright. Ini satu case study yang kita tengok lah. Back test case study yang kita tengok. Okay. Alright guys. So, air rasa kita dah berkeudara selama 1 jam 17 minit ni. Kan? Thank you Crypto Bubble sebab tengok kita punya live ni selama 100 minit kan. Thank you Crypto Bubble. Kan. Salam baru masuk tertinggal bas dah. Tertinggal bas tak apa, it's okay. Mr. Shadow cakap you're awesome. Thank you very much Mr. Shadow. Okay guys, so Air rasa setakat sini sahaja kita punya daily outlook kita untuk hari ni. So Air recap balik. Okay, so apa kita punya strategi hari ni ialah kita nak cari sell. Dan kita nak cari sell pada previous day high. Yang sini. Okay, sini dekat sini. So kita nampak price ni sekarang ni dia telah melanggar previous day high, tapi kita kena tunggu dulu pada lower time frame untuk kita lihat rejection pada sini. Kita jangan terus cakap yang kita punya setup kita tak jadi dah. Kan? Kita tunggu dulu kat lower time frame, especially H4 ke, alamak dah tak boleh dah. Tak boleh dah pula. Kita tengok pada H4, kita tengok macam mana price reject tak dekat sini. Price reject tak ada sini. Kalau dia reject dekat sini, kita bolehlah cari sell. Kalau dia tak reject, tak ada tunjuk tanda-tanda dia nak turun, jangan masuk. Biarkan je dia jalan. Kan? Macam tu. Okay? Ni. Tok Aki cakap, boleh pula trading macam ni. Trading ni Tok Aki, dia macam-macam cara Tok Aki. Ada orang yang trading secara mencangkung, ada yang trading secara menyarap, ada trading secara orang kata melentang pun ada. Okay? Macam tu. Okay. Tom Raiders hantar Ros kat Air. Thank you very much. Tok Aki cakap cerita-cerita. Ya, cerita-cerita Crypto Bubble cakap saya rasa buy. Okay, it's okay. Kalau rasa buy, masuklah buy. Air just orang kata Air just Air just share apa yang Air nampak je. Tak semestinya Air ajak korang untuk ikut. Air just share je. Kalau nak ikut, ikutlah. Tak ada masalah. Kalau tak nak ikut pun tak ada masalah. Kan? At the end of the day, yang tekan butang buy, yang tekan butang sell adalah korang juga. Risiko pada jari korang, bukan pada jari Air. Okay? Pak Doi cakap setuju tuan. Silap juga semalam tak ada confirmation main wholesale. Itulah dia. Kan? Kena ada confirmation. Okay? Okay guys, so thank you Pak Doi hantar hard kat Air. Okay, thank you guys. So Air rasa setakat sini sahaja. Kita dah berkeudara selama 1 jam 20 minit. Kita dapat sebanyak 1745 likes. Ada 47 new follower yang follow Air. Thank you very much sebab join the team. Kita ada 4 biji hadiah. Okay, thank you siapa yang bagi hadiah kat kita. Total view kita dapat 3.2k hari ni. Dan sekarang real time viewer count sebanyak 82 mata memandang. Thank you very much sebab join live kita pada hari ni. Dan insyaAllah pada hari esok kita akan live lagi. InsyaAllah esok hari Jumaat selepas solat Jumaat kita akan live sekali lagi. Dan kalau korang nak tahu perkembangan harga-harga gold ni macam mana lepas ni, rejection ni jadi ke tak jadi ke apa, Air akan sambung Air punya naratif Air ni dekat dalam rumah biru kita. So siapa yang join dekat dalam ni, yang masih belum join rumah biru Air, okay, so make sure korang join lah rumah biru Air, so that kita boleh dapat, korang boleh dapat orang kata dapat update berkenaan pergerakan gold ni hari ni, malam nanti macam mana kan, macam tu. Okay, alright guys, thank you very much. Ni ada siapa komen ni, dia kata terima kasih tuan atas ilmu, banyak dah dapat saya belajar dengan tuan. Okay, semoga bermanfaat Pak Doi. Okay, Crypto Baba cakap nak join je lah, join je. Mr. Shadow cakap thanks for ilmu tuan Air, semoga bermanfaat. Adam cakap terbaik cikgu. Tok Aki cakap susah lah trade macam ni. Susah tak payah trade Tok Aki. Kalau susah tak payah trade Tok Aki. Pergi jual apa ni, pergi jual nasi lemak ke, kan, pergi jual goreng pisang ke tepi jalan,
jual burger ke, itu lagi senang. Itu lagi senang. Tak payah trade lah kalau susah. Kan? Mana ada benda dalam dunia ni yang senang. Nak jadi pakar bedah pun susah kan? Kena training lama kan? Kena banyak bersabar kan? Okay? Haman Hamid cakap halalkan ilmu usaha, insya-Allah. Haman Hamid cakap baru faham konsep liquidity. Ya, liquidity ni dia sangat-sangat interesting guys. Kalau korang nak belajar, join kita punya group coaching kita Nanti hujung bulan ni hari akan open untuk March intake. Okay guys, thank you very much. Jumpa lagi dalam next live kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat berbuka kepada yang beragama Islam dan yang berpuasa. Okay, thank you very much. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok. Bye bye. See you again.